Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Azman bin Sharif, pengerusi Badan Khairat Kematian Suraratul Mutakin Taman Kemuning, ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yayasan Adi Al-Azhar yang sudi untuk memberi sumbangan infak kain kapan sebanyak 10 set kepada surau kami untuk menguruskan jenazah-jenazah di surau ini. Untuk makluman, kami adalah merupakan sebuah surau yang mana terletak berhampiran dengan Hospital Banting dan kami diberi tanggungjawab oleh pihak hospital, unit forensik untuk membantu menguruskan jenazah-jenazah yang memerlukan pengurusan jenazah. Jadi setakat ini alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada para penginfak di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan yang telah menginfakkan set kain kapan ni yang telah diuruskan oleh Yayasan Adi Al-Azhar, dan insya-Allah kami akan manfaatkan sumbangan ini sebagai satu tanggungjawab fardu kifayah kepada keluarga ataupun jenazah yang akan kami uruskan. Kami juga merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yayasan Adi Al-Azhar. Semoga usul murni ini diteruskan, dan saya sangat merayu kepada orang ramai supaya meneruskan infak kepada Yayasan Adi Al-Azhar supaya dapat memanjangkan hajat dan juga niat untuk meneruskan sumbangan kepada membantu menguruskan jenazah di surau ini dan juga di seluruh Malaysia. Itu saja. Sekian, terima kasih.